Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam persatuan. Saya ingin menyentuh politik Malaysia pasca Madani. Sebenarnya siapa berkuasa, siapa akan tumbang dan kenapa. Baru-baru ini kita dengar kecoh pemuda UMNO nak buatkan satu perhimpunan nak memantapkan, nak buat pendirian mereka. Ada kedengaran soal-soal sumbang mana mereka nak tarik sokongan kepada kerajaan pada hari ini. Sekiranya UMNO tarik sokongan, realiti sebenarnya apa ya? Hakikatnya untuk UMNO amat pahit. UMNO tidak lagi cukup kuat untuk menjatuhkan kerajaan. Kenapa ya? Kursi UMNO bukan majoriti. Kena ingat. UMNO tiada leverage ke atas Borneo. UMNO hanya penting dalam naratif Melayu Semenanjung, bukan nombor di parlimen. Jika UMNO keluar, kerajaan tidak akan automatik jatuh. Anwar kekal selagi GPS dan JRS tidak berpaling. UMNO keluar, UMNO hilang akses kuasa, bukan tambah ya. Jadi UMNO keluar bunuh diri politik perlahan, bukan langkah strategik. Jadi apakah Madani tanpa UMNO? Kerajaan masih sah, tetapi rapuh. Ya, Anwar boleh kekal PM tanpa UMNO. Tetapi kerajaan itu akan sah dari segi perlembagaan, lemah dari segi legitimasi Melayu, ya, diserang habis-habisan melalui isu agama dan identiti. Ini bukan soal DAP ya, ini soal demografi pengundi Melayu. Pada realitinya, Anwar akan jadi PM yang bergantung sepenuhnya kepada Borneo, bukan Semenanjung. Itu kekuatan dan kelemahannya. Apakah Anwar Ibrahim itu kuat sebab dirinya atau bukan sistem? Ini mesti disebut terus terang. Madani kuat kerana Anwar Ibrahim, bukan kerana PKR, parti yang berpecah dalam dalaman, ataupun DAP liability sentiment, ataupun UMNO yang dah kita tahu dah lemah. Jadi tanpa Anwar, PKR hampir pasti berpecah dua. Tanpa Anwar, Madani runtuh dalam 6 ke 12 bulan. Tanpa Anwar, tak ada plan penggantian yang realistik. Ini hegemen pribadi bukan hegemen institusi berisiko tinggi. Apakah parti PKR parti tanpa tulang belakang? PKR hari ini ialah parti elit bandar. Bergantung kepada jawatan, tiada akar umbi konsisten. PKR bukan parti ideologi. PKR adalah parti transisi Anwar Ibrahim. Jika Anwar tiada, PKR tidak akan jadi UMNO baru. PKR tidak akan jadi PAS bandar. Tanpa Anwar, PKR mungkin jadi PBS versi Semenanjung. PKR bukan pelapis kuasa jangka panjang, itu yang kita tengok. Bagaimana peranan DAP mungkin kuat di parlimen, lemah di jiwa rakyat masa kini. DAP masih ada kursi. Tetapi kehilangan naratif nasional kalah di Sabah adalah isyarat besar untuk DAP. Dilihat tidak memahami sensitif wilayah, mudah dijadikan musuh bersama politik Melayu. DAP bukan masalah dasar, dia adalah masalah persepsi yang tidak diurus. Jadi dalam Madani, DAP itu ialah aset parlimen, tetapi liability politik semasa. Tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi sebuah parti, Perikatan Nasional. PAS menang, bersatu menumpang.
Itu pada realitinya. Mari kita hentikan isu ini. PAS, Parti Melayu, paling tersusun, paling konsisten ideologinya, dan PAS paling sabar bina kuasa. Manakala bersatu, tiada identiti jelas. Hidup atas karisma lama, bergantung kepada PAS untuk relevan. Jika Perikatan Nasional menang, PAS dominan. Bersatu pelengkap dia, manakala UMNO hampir pupus. Ini sebab Perbonyo takut Perikatan Nasional bukan kerana PAS menang kursi, tetapi PAS menguasai hala tuju. Tuan-tuan dan puan-puan, ada juga yang mengatakan UMNO go solo. Itu adalah satu pilihan jalan mati yang bergaya. UMNO solo bermaksud lawan PAS di medan sendiri. Agak-agaknya macam mana? Ada yang mengatakan mereka kalah. UMNO juga lawan PH di bandar-bandar. Ada juga yang mengatakan mereka ini tidak mungkin berjaya. Lawan masa, orang kata mesti pastinya kalah. Jadi UMNO tiada naratif baru, tiada reformasi dalaman generasi pelapis diyakini mereka tidak ada. Jika UMNO bersama PAS, contoh UMNO junior partner, UMNO bakal hilang identiti dan jadi parti jawatan, bukan parti kuasa. Jadi jika UMNO bukan lagi kingmaker, UMNO penumpang yang memilih kursi. Tuan-tuan dan puan-puan, dari situ kita akan mengambil kesimpulan bagaimana kedudukan blok Borneo. Kuasa sebenarnya bukan retorik. Ini fakta yang paling penting. Kerajaan persekutuan hari ini wujud kerana blok Borneo. GPS dan GRS tidak peduli ideologi semenanjung, mereka campur tangan. Mereka peduli autonomi fizikal MA 63. Menilai Prime Minister sebagai CEO persekutuan bukan hero politik. Mereka tidak setia kepada Anwar, pada Perikatan Nasional, pada Pakatan Harapan, baik UMNO. Mereka setia kepada kepentingan wilayah. Siapa gagal hormati MA 63 akan diganti tanpa drama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapakah blok Borneo akan sokong selepas Madani ini? Saya menjawab secara jujur seperti mana yang saya perhatikan. Siapa yang paling kurang mengancam mereka? Maknanya mengancam mereka. Ya, bukan siapa yang paling kuat. Bukan siapa yang paling popular dan bukan siapa yang paling Melayu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, siapa boleh beri autonomi sebenarnya, siapa tak ekstrim, dan mereka yang memegang jawatan agak stabil. Ini sebab Anwar masih diterima. Ini sebab Anwar Perikatan Nasional belum diterima. Ini sebab dia UMNO tidak lagi ditunggu. Tuan-tuan dan puan-puan, masa depan Malaysia era tanpa hegemen. Malaysia telah masuk fasa, tiada pun parti yang dominan. Tiada mandat yang mutlak. Kerjaan sementara berulang. Dua jalan sahaja yang saya fikir. Satu, reformasi persekutuan. Desentralisasi kuasa di mana MA 63 dilaksanakan sepenuhnya. Ekonomi wilayah diperkasakan. Negara stabil walaupun kerjaan bertukar. Jadi jalan kedua adalah status quo seperti mana yang berlaku sekarang ini. Tetapi kerjaan rapuh, brain drain berterusan, negara kekal berlega tanpa hala tuju. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama ikuti, kita sama-sama berfikir. Kesimpulannya,
kerajaan Madani tidak akan jatuh kerana UMNO menarik diri. Ia akan jatuh kerana gagal buat keputusan besar. Anwar bukan PM kerana PKR, kena faham itu. Sebab Anwar itu memimpin kerajaan Madani. It is not because PKR. Anwar Prime Minister kerana Borneo belum ada pilihan lebih selamat. Ya, mereka orang Borneo, Blok Borneo masih memberi sokongan dukungan kuat kepada Anwar Ibrahim. Jadi UMNO bukan lagi penentu. PAS bukan lagi sekadar pembangkang. DAP bukan lagi pencerita utama. Borneo ialah pusat graviti baharu politik Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang faham ini akan memerintah. Sesiapa yang nafikan akan jadi nota kaki sejarah. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah pandangan saya. Jika diterima, jika tak terima pun tak apa. Itu pandangan saya daripada segi apa yang saya perhatikan yang berlaku ketika ini. Jadi sekarang ini, kalau nak selamat, sebab kita tak ada parti dominan, sampailah agak-agaknya dalam pilihan raya umum yang akan datang. Beri komen, subscribe, dan komen baik-baik pun saya terima. Komen tak baik pun saya terima. Tak kisahlah. Sebab kita ni hanya bertukar-tukar pandangan. Ini seperti mana yang saya gumpul, saya perhatikan apa yang berlaku di luar sana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.